sebagai reference. Guru bahasa. Alhamdulillah sister, hari ini saya dan rakan-rakan saya dengan jemaah-jemaah ahli Jeddah yang lain, kita nak pergi camping dekat Taif, dekat Al-Shafa. Lebih kurang lagi 1 jam dan sejam 10 minit lagi sampai, insyaAllah. Sikat pergi di bawah. So ni jalan Taif ya, jalan yang berliku. Kita berhenti sekejap ya. Driver kita tengah menghirup udara segar. Sementara tu yang lain yang kawan tadi sudah pergi toilet sekejap. Dia tengah menghirup udara yang sejuk. Saya rasa sejuk lah. Alhamdulillah kita dah sampai dekat campsite. Sebenarnya tadi melilau, mula-mula cari campsite nombor 1 tapi situ agak kotor sikit. So kita decide kat sinilah. Kita pun ni secara bukan kebetulan lah, sebab nampak orang camping kat bawah tu. Kita cakap tak apalah, kita kat sini je. So tadi ada babunnya tapi dia dah lari, harap-harap dia tak datang sebab kita ramai. Cantik kan konsep dia. Gulai kawah, gulai kawah, ada isu, ada kucing. InsyaAllah, tabarakallah. Hari cantik ya di Taif ni. Cuaca pun sejuk. Semua dah ada nak berjaket-jaket dah. Semua dah jaket. Kakak makan, mai. Makan. Tak nak makan nasi? Papa sana kat luar. Ni banyak kucing, suruh layak campsite ni biasalah. Kita pun ada air batu, air balang walaupun di musim sejuk. Kita dah buat campfire ya sebab semua dah sejuk. Jaga. Dah buat campfire dah sebab tangan pun semua dah sejuk. Nanti petang nanti kita nak climbing ni, nak hiking. Ambil kesempatan ya. Duduk lagi Jakin. Kita mengambil kesempatan untuk bergambar sebabnya masya-Allah tabarakallah cuaca sangat cantik dekat sini. Lepas tu kena bukan orang ni macam dekat luar negeri kan? Macam kita berada dekat luar negeri you all. Mana lagi tak? Kambing okey tak? Sebagai reference. Guru bahasa. Guru bahasa. Okey. Tapi Semaya pergi, Nana pergi tu. Apa tu? Mana? Dia pergi dengan papa ada tu. Bagi dia tip je. Dia okey je. Ya, itulah. Oh ya ke? Aku dia tadi bagi tip. Okey lah tu, tak apalah, boleh lah. So sebenarnya kita orang dah ni belum malam lagi ya, masih lagi baru pukul 2 dah bakar marshmallow. Yang tu masih lagi bergambar. Yang ni tengah pasang gambar. Siapa yang lupa film? Tapi sejuk Taman Ratus Bunga terbiar kau mesra. video yang di sana ada
Ada tengah makan, ada yang dalam kemah. Anjing ke apa you all? Anjing ada, jangan dekat dek. Anjing ke? Serigala ke? Musang. Apa you all rasa? Cuba teka. Ini geng-geng kesejukan ya, mengambil apa? Cahaya matahari. Mengambil ilmu batu belah. Cik duduklah cik. Dia tengah mengambil ilmu ni. Baru asar tadi, baru azan asar. Masya Allah cantiknya kan, orang kat sana. Baru ikamah. Baru ketiga. Oh, ni dia ada ni. Ada toilet dia orang ni. Tapi sebenarnya kita tak tidur sini lah sebab sejuk kan. So kita memang ada sewa villa, semua family ada sewa villa. Du. Careful. Satu lagi tu kosong. Okey, siapa tu keluar? Siapa sini? Sini. Okey, sama. Jangan saya. Ni tu, belum dekat. Okey. Siap. Besar dekat. Jalan. Itu. Cepat. Aduh. Jadi, teman-teman jadi. Belum. Dengar muzik ya, bukan dengan tu mamak ya. Jadi dah tu. Jadi jangan kami. Pasal jadi. Belum. Lagi, jangan lagi. Baby, bangun baby. Bangun. Lagi. Ni cicak. Cocek. Cicak. Cek. Kemana? Besar sikit. Lari.
Yang besar tinggal. Yang kecil out. Tadi Ais nak makan marshmallow. Oh dia kalah daripada makan marshmallow. Cicak. Baby. Baby. About games. Okay. Bunyi cicak-cicak. Cicak. Siapa nak mengalah? Dah, dia pedang. Abang menang, abang. Ayah menang. Ya, sorry yang tu tangan kiri nanti bagi. Okey. Iklan dulu. Oh, iklan dulu. Jaga jari, takut jadi tragedi buah apple. Ya, jadi buah apple ya. Alamak, macam sendiri aku punya ni. Apa, boleh sambung, boleh sambung, boleh sambung. Kalau putus tak boleh sambung dah ya. Masa berjalan. Mami. Go Mami. Ah, you lost. Ini Abu. Alamak, macam besar lah. Macam besar je. Betul lah Farah tak ada. Ngelat, tak main. Is it sanitary if I cut apples this? Yes. Tengok oi, kat sila mana. Oh, macam Mami weh. Alamak, api lagi. Tapi lagi, sekejap. Sikit pemenang. Pemenang pertama. Kan, kita kena ukur dulu lah. Kena ukur ya. Apple tu kena makan tau, habis. Dah. Ni kalau tak panjang lagi aku tak tahu lah ni. Apa yang harus menang? Dah, kita lepas cepat. Ai. Satu lagi. Bagi aunty. Tu ni aunty. Ha, bagi aunty. Ambil gambar. Dia menang hamper dibalut oleh plastik danuk. Biar dengar. Ika. We will do a trial first, okay? Kau masuk situ sekali. Kau last sekali. Just now I used the stick, so it was easier for you. So kita nak ambil stick. Terangkan lah. Agak kena terangkan kat orang. Belum pada bagi dah kan? Lari. Jaga pecah.
selamat lagi? Siapa selamat lagi? Tengok tu kosong. Siapa yang tinggal lagi? Siapa tinggal belum lagi? Bang, jaga bang. Tu. Ni. Ni. Gaduh. Ama. Ama dengan tu. Gaduh. Mana? Nah, sayang bagi Angka Ama. Angka Ama. Hadiah ya. Hey! Dah pukul 5.30. So ni ahli-ahli sahabat-sahabat kita daripada Jeddah datang. Ada berapa kereta? Lebih kurang tak nampak bawah sana pun ada. So you all boleh juga datang sini kalau nak. Boleh camping kat sini. Tapi di musim sejuk ni sejuk lah ya. Tu sangatlah sejuknya. Semua dah berbungkus-bungkus dah. Sorry, alhamdulillah. Kalau mu sampai dia kecil tu, dia ajak dah. Digi lahir lagi kecil lahir. Okey. Siapa yang tu? Siapa yang ni? Asal macam tak nampak tu. Oh, nampak? Oh, tak apalah, okey kot. Asapnya lagi, tak apalah. Oh, ada tripod dia. Sekali lagi. Buat style sikit. Okey. Cuba lagi ni. Lagi bunga. 1, 2, 3 bunga. Sekali lagi sekali bunga. Yang tu tak faham, itu senyap. Besar tu, buat ni ramah. Oh jatuh tidur luar, tidur dalam bilik. Jarak. Bilik besar tak? Besar. Dalam toilet ada dua-dua dalam bilik. Ada dua toilet dia tak? Toilet. Toilet satu dalam bilik masters. Bilik master. So perempuan can go to the... Sini panas cepat, sini panas. Buka jaket lah. Assalamualaikum sister. Hai. Wah. Abu. Angin kuat dan sekarang ni masih lagi sejuk ya walaupun di tengah panas. Pun nafas pun aku tak pakai kita tak pakai. Nafas pun singkat-singkat. So kita sekarang nak pergi dekat kafe baru nak breakfast. Bagi tahu lah diorang. Kunci tutup sayang. Tu ada orang tu. Buka lah, dia kata buka dah. Jom kita pergi makan dulu. Kak. Masya Allah cantiknya. Saudi ya. Apa? Masya Allah cantiknya. Kakak besar, kakak kecil, kakak semua. Oh ni sini. Brother bro. Duduk dalam dah. Duduk luar pun sedap juga. So kita
Decides nak tapau je. Lepas tu entang je lah. Dekat tepi jalan pun boleh. Saya harap. Saya harap. Asalkan cuaca best. Tapi best pun dia sejuk. Letaklah sejuk ya. 14 ni ya. Bayang ada bot. Oh banyak. Oh siap ada ni ya. Ada ni. Ada zip line. Zip line ada. Sebelum main zip line apa tu ada main tu. Ada main macam lah ada mainan dia. Dah lah, tak adalah dah. Kita postingan kita yang terakhir. Setiap kali kalau datang ke Taif. Tapi hari ni tak berapa cantik sangat sebab berkabus. Kalau tu balik ke atas susah nak kait. Baby. Okay, hati-hati. Malaysia kru. Ya, Malaysian group. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Boleh. Dalam Malaysia boleh. Ini Bukit Taif. Ya, Bukit Taif. Bukit Taif. Oh, dia pun pada cakap Melayu ke? Boleh sikit. Sikit-sikit boleh. Oh, ni awan lalu kat muka. Kami di atas Bukit Taif. Ketua dia. Comelnya baby dia. Bebe, cawan dengan kau, dia tengok. Ha, kawan kita. Sekejap. Ni budak berdua ni macam gini ya. Mok dia. Dia kucing Taif memang mok. Mok dan tu. Kontak je tengok. Ya Allah. Comel sangat ya Allah. Jom balik dik. Boleh? Mau balik nak? Tapi dia ada baby lah. Umi. Tapi tak boleh bawa. Nanti kalau kat bawah nanti dia jadi kuncup. Kuncup. Jadi kurus lah sebab dekat atas ni dia sejuk. Itulah dia. Itulah Harun dan Omar. Nak ada rumah. Semua orang aku pun tak kenal. tangan. Sebab kita bukan peminat bola sepak kan. Tak kenal lah jadinya. Hairudin Omar. Rumah salah dengan dia cuci tangan dah. So kita sekarang tengah minum air sekejap siapa nak air. Mana Abuya? Abuya, water. Syai. Okay nak ke? Ya, yang angkat. Air angkat teh nak? tinggi-tinggi dia datang lagi. Sampai di sini dulu sister. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.